Bismillah. Dekat Malaysia dia bawa semua flavor tu, ada 12. Tapi satu ni dah sold out. Jadi kita order semua flavor je. Tapi Maidok lah aku nak rasa semua. Yang ni dia punya menu dia memang sama dengan Thailand je. Kira kalau korang nak mix 3 flavor pun boleh. Dan yang ini dia punya premium flavor. Tambah RM2.5. Yang ini pizza. Yang ini perisa spicy. Yang ni sweet corn ke atau jagung masin? Sweet corn. Sweet corn tak? Antara sos yang paling manis kan. Masalahnya dia siap bawa ni sekali tau. Tapi kalau dekat Thailand ni lagi besar lah yang aku jumpa tu. Comel. Ni dia punya apa panggil? Dia punya signature sauce yang ramai-ramai recommended. Spicy, onion dan juga dia punya original cheese. Toro Fries dah masuk Malaysia. Total ada 12 pizza, tapi kat depan aku ni ada 10, 2 yang biasa punya je, chili dengan sos. Yang ini adalah best seller dia. Cuma aku upgrade ni tom yum cheese. Ini dia paling sedap Yang ini adalah original cheese. Yang ini spicy zap, 2 kali gada pedas, wasabi, sweet potato. Yang ini spicy sauce, corn. Yang ni one of my favourite, dia punya pizza. Yang bawah ni adalah cheese. Bismillah. Tom yum dong. Panjang. Untuk dia punya cheese ni, dia tak typical macam kau makan cheese dekat wedges tu. Lain. Cheese dia berlemak. Berlemak manis masin gitu. Ini dah sedap sweet sour. Rasa macam ada yogurt kat situ. Untuk tom yum spicy cheese ni serius. Pedas dia just nice. Kau akan rasa tom yum pasal cheese berlemak. Terus take pedas dia pasal tom yum tu. Wasabi tu. Walaupun dah sejuk, masih hangat Siapa yang peminat manis, korang boleh ambil corn. Tapi aku suka korang kombokan dengan spicy. Sebab dia punya corn ni paling termanis dengan semua flavor dia. Yang ini pun favourite aku pizza dan juga salted egg. Suruh sedap. Bau dia sedap. Toro Fries ni adalah first outlet dekat TS Bukit Bintang. Kalau korang nak cari dekat bahagian LG, okey. Ini sedap. Walaupun dah sejuk, tapi still lagi rangup Ini adalah perfume kereta yang aku paling suka gila, guys. Weh, ini aku paling teracun gila. Ini adalah perfume kereta tau. Tapi aku suka dia antik. Dia bukan antik, dia macam unik. Dia akan merembeskan bau perfume tu bila kereta kau bergerak. Kau faham tak? Jadi bila kereta kau tak bergerak, dia tak akan rembeskan bau wangi tu. Yang ni aku ambil fruity floral nama dia. Yes. Besar bekas dia. Cantik boy. Kat sini. Dia menggunakan Type C tau. Untuk yang ni, korang kena letak bahagian dalam. Kita buka.
Kemudian kita masukkan ke dalam dan kita tutup. Dia ada 3 warna tau. Biru ni adalah 1 minit, yang hijau ni adalah 3 minit, yang ini adalah 5 minit.